Ya, rasa macam mana? Ya, bang. Abang komen dulu ni kan. Abang kata sup saya yang paling tersedak di Malaysia. Harga pun sangat-sangat berpatutan. Yang sampai buat rindu. Tu yang komen abang bagi kat saya. Terima kasih banyak. Kan? Kira ni kita dapat lebih kurang yang ni adalah satu-satu menu campur yang digilai oleh ramai. Satu Malaysia bang. Satu Malaysia, satu berarti. So boleh tengok crowd kita. Boleh tengok crowd kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Main ada support kita. Kan? Okay, hari ni saya nak buat bihun sup daging pork rat. Okey, daging pork rat. Okey, mula-mula kita bagi ya. Ni apa boleh dapat macam ni memang A1 lah. Kan? Tapi dia tak selalu ada. Okey, pork kita bagi. Kan? Kita buat bihun. Kita buat daging. Daging jangan risau apa. Kita timbang. Kita timbang. Alright. Daging. Okey. Daging. Pork kita bagi. Pork yang ada lemak macam ni lah. Fresh. Kita bagi, jangan risau. Okay, ni urat ketin. Urat ketin, tengok betapa lembut dia. Yang ni yang dia gila orang rakyat Malaysia Yang ni kalau kena tak kata apa tu. Okey boh. Yang mana nak mai ke TKP Sut 88, kita berada di Taman Kasawari Seberang Pres, boleh wish ya TKP Sut 88 dan 10 pagi 10 malam. Mai tak mai, komen. RM19 5 orang. Kan, berbaloi ke tak baloi? Saya komen dia orang komen. Kasihan apa yang tak boleh.